Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Apa sudah jadi? Peruntukan untuk sekolah Cina naik 80 juta. Peruntukan untuk sekolah India naik 50 juta. Apa sudah jadi? Hari ini teruk. Datuk Hari ini, saudara, PMX kita telah menyampaikan amanatnya bersempena dengan Tahun Baru 2026 dengan beberapa pengumuman yang saya kira Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Tahun lalu STR Sara ini diambil atau digunakan oleh 96% rakyat yang mencecah hampir 2.1 bilion ringgit. Jadi yang ada orang kata yang kaya apa ambil, tapi yang kaya ambil ada skim dia beri kepada jiran-jiran yang miskin. Saya tak fikirlah menteri ambil kemudian guna untuk rumah dia, tidak. Tetapi 96, dan kita jimatkan, bukan jimat maknanya yang tidak berbelanja ada 150 juta ringgit. Dan seperti saya janjikan 150 juta ringgit tidak diambil oleh kerajaan. Kita akan serahkan, agihkan kepada penghuni pusat perlindungan seperti mangsa keganasan rumah tangga di bawah Nancy, pelajar OKU dan keperluan khas bawah Fadlina, pembelian peranti perubatan untuk pesakit miskin itu Dr. Zul, dan atas rayuan pagi tadi oleh Saudara Zamri, Menteri KPT, dia minta bagi kepada bank makanan dapur siswa sebanyak 15 juta ringgit. Baik, Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas kita kreditkan pada 9 Februari 2026. Ini dengan maksud persiapan Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair, dan juga untuk sambutan Tahun Baru Cina. Apa sudah jadi? Peruntukan untuk sekolah Cina naik 80 juta. Peruntukan untuk sekolah India naik 50 juta. Apa sudah jadi? Hari ini teruk. Datuk Seri Anwar Ibrahim dikecam disebabkan kenyataan meningkatkan peruntukan untuk sekolah Cina dan sekolah India. Tapi tuan-tuan tahu dah, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan 200 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat yang mana 20 tahun dulu telah dihentikan di zaman Mahathir, hari ini dikembalikan di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi bila kita lihat dapat laporan bahawa sekolah agama rakyat ini keadaan yang paling daif dibanding dengan semua sekolah negara kita. Ya. Dan walaupun dia tidak termasuk dalam skim sekolah ikut dasar pelajaran kebangsaan, tetapi ratusan ribu, lebih 300,000 lebih pelajar di sekolah-sekolah agama rakyat ini. Dulu dibatalkan sama sekali oleh Perdana Menteri dulu semua bantuan.
Dan ini sebenarnya mendera anak-anak kita. Jadi kita sekarang minta JAKIM terus runding dengan sekolah ini, baiki kurikulum, mutu pelajaran, mutu guru-guru biar lebih terlatih, dan kita sediakan dana untuk perbaiki kemudahan di sekolah-sekolah ini, cecah ribuan. Kita sediakan untuk sekolah-sekolah agama rakyat ini dan tahfiz dan lain-lain sebanyak 200 juta ringgit peruntukan segera. Tapi kalau tuan-tuan tengok, teruk Datuk Seri Anwar Ibrahim dikecam. Seolah-olah hanya menjaga kaum India dan kaum Cina. Tak jaga orang Melayu, tak jaga orang Islam. Tapi peruntukan 200 juta untuk kembalikan mutu pengajian sekolah agama rakyat, mutu pendidikan, mutu pengajaran ustazah dan ustaz di sekolah agama rakyat. Tapi yang dikecam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni kan perangai Islam puak-puak pah. Faham ambil tu? Faham ambil. Hari ini, saudara, PMX kita telah menyampaikan amanatnya bersempena dengan Tahun Baru 2026 dengan beberapa pengumuman yang saya kira sangat positif. Antara perkara yang disentuh oleh PMX termasuklah reformasi institusi, had jawatan, ekonomi yang kukuh dengan ringgit yang stabil, subsidi bersasar gaji pejabat awam, bantuan sara, STR dan pendidikan, dan akhir sekali mengenai MA63 Sabah dan Sarawak. Cuma satu perkara yang agak menyentuh di perdu jiwa saya, iaitu apabila PMX sendiri yang mengumumkan jawatan yang beliau sandang hanya boleh diduduki selama 10 tahun sahaja, iaitu 2 penggal. Saudara, pada hemat saya, dengan kecergasan dan kecerdasan yang ada pada PMX kita, saya yakin PMX boleh menjadi Perdana Menteri untuk 3 ke 4 penggal. Namun, saudara, janji manifesto tetaplah perlu ditunaikan. Ini yang selalu dilaung-laungkan oleh PMX kita ketika menjadi pembangkang, iaitu Perdana Menteri seharusnya ada 2 penggal sahaja. Tidak boleh lebih dari 2 penggal. Iyalah, kita tak nak menghasilkan satu lagi diktator yang memerintah negara ini selama 22 atau 25 tahun. Jika perkara ini dilaksanakan, Malaysia merupakan satu-satunya negara Westminster yang mengehadkan jawatan Perdana Menteri hanya sekitar 2 penggal sahaja. Maka saya salut kepada PMX kita yang mengotakan janjinya. Boleh saja dia diamkan perkara ini dan memerintah selama 20 tahun. Tapi dia sendiri yang umumkan akan bawa rang undang-undang dalam tahun ini, insya-Allah. Rakyat mana yang sokong muafakat nasional ni? Kalau setakat orang laun yang sokong, tak payahlah Syahidan Kasim, tak payah tunggal nama rakyat. Rakyat sekarang ni dah bijak dah, tak macam dulu. Dulu bolehlah kita bohong dia sikit, kita tunggal agama, kita tunggal nama Melayu, dia akan sokong kau lah. Tapi sekarang ni dah 2026 lah. Rakyat ni dah bijak dah. Dia tengok apa yang kau boleh bagi untuk dia. Dia tengok apa yang kau boleh buat untuk negara, apa yang kau boleh buat untuk agama. Yang tu dia akan pilih kau. Kalau setakat sakau sana sini, makan gaji buta, tak datang parlimen, tak reti buat kerja, setakat sembang je lebih, memang wassalam lah kali ni. Rakyat tengok kau jaga 4 negeri pun dah tahulah kau ni boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja. Jadi hari ni aku nak bagi tahu, tadi PMX ni dia ada umum ada 3 perkara yang dia nak reform pada tahun ni, tahun 2026 ni. Rupanya 3 perkara ni adalah janji manifesto PH waktu PRU 15 dulu. Yang pertama, hak tempoh Perdana Menteri 10 tahun. Yang kedua, Ombudsman lantik satu badan bebas untuk tangani salah laku penjawat awam dan juga ahli politik. Yang ketiga, pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Yang paling best yang ni. Yang paling best yang ni, PMX umum peruntukan sebanyak 200 juta kepada sekolah agama rakyat dan juga tahfiz. Kau bayangkan, ni peruntukan agama ni, kerajaan-kerajaan sebelum ni, PM-PM sebelum ni tarik tau peruntukan untuk sekolah agama rakyat ni. Tapi hari ni PMX umum, dia tak perlu takbir pun, tak perlu nak sembang tiap-tiap hari sampai terkeluar helio pejuang Islam. Dia buktikan dengan apa? Dengan dia buat. Kan orang Islam saja ada peruntukan. Sekolah Cina, sekolah India tak ada peruntukan ke? Ada. 80 juta kepada sekolah kebangsaan Cina, 50 juta kepada sekolah kebangsaan Tamil. Nak apa lagi? So guys,
berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.